Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 BMMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu, iaitu tentang kesalahan bahasa dari aspek morfologi. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Ninor Alia binti Mizuki, Nazlin binti Muhammad dan Syaza binti Ahmad. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan, iaitu saya akan terangkan tentang definisi kesalahan bahasa. Apa itu kesalahan bahasa? Kesalahan bahasa adalah sebarang bentuk penggunaan bahasa yang tidak mematuhi peraturan, norma atau sistem bahasa yang standard. Ia merangkumi penyimpangan daripada ejaan yang betul, tata bahasa yang tepat, penggunaan kosakata yang sesuai, sebutan yang betul dan pembinaan ayat yang gramatis. Kesalahan ini boleh berlaku sama ada dalam komunikasi lisan ataupun tulisan dan ia boleh menyebabkan maksud yang ingin disampaikan menjadi kabur, salah tafsir dan tidak difahami sepenuhnya oleh pembaca ataupun pendengar. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada faktor berlakunya kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa sering berlaku disebabkan oleh pengaruh bahasa ibunda ataupun dialek. Hal ini bermaksud pengguna bahasa sering mencampur adukkan antara struktur bahasa Melayu dengan dialek ataupun bahasa pertama mereka. Contohnya, struktur ayat dialek digunakan dalam penulisan formal. Yang kedua adalah disebabkan kurang penguasaan tata bahasa dan ejaan. Salah satu faktor utama ialah kelemahan pengguna bahasa dalam menguasai peraturan tata bahasa, imbuhan, ejaan dan struktur ayat. Apabila seseorang tidak memahami peraturan bahasa dengan baik, mereka lebih mudah melakukan kesalahan sama ada dalam menulis ataupun bertutur. Contohnya, menulis dilarang berbanding dilarang atau penggunaan kata hubung yang tidak tepat. Yang ketiga, kesalahan bahasa sering berlaku disebabkan pengaruh bahasa asing. Bahasa Inggeris khususnya banyak mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu. Contoh yang dapat diketengahkan seperti I sudah makan. Ayat berikut menunjukkan percampuran kod bahasa. Baiklah, seterusnya faktor berlakunya kesalahan bahasa ialah sikap tidak prihatin terhadap bahasa. Jadi pengguna mengambil mudah penggunaan bahasa terutamanya dalam media sosial yang mereka guna. Contohnya seperti Instagram ataupun TikTok. Seterusnya kurang latihan dan juga amalan. Jadi kesalahan bahasa berlaku kerana kurangnya latihan menulis ataupun bertutur dengan betul. Tanpa amalan yang konsisten, penutur ni mudah terbiasa dengan cara bercakap ataupun menulis yang tidak tepat sehingga ia menjadi tabiat dalam diri mereka sendiri. Akhir sekali, pengaruh media dan juga bahasa yang tidak formal. Media sosial, mesej singkatan, bahasa pasar dan juga penulisan yang tidak formal sering mendorong penggunaan bahasa yang salah. Contohnya, singkatan seperti gila, best ataupun sebab boleh menyebabkan pengguna itu terbawa-bawa menggunakan bentuk bahasa yang tidak standard. Kemudian, mari kita lihat kesalahan dalam gambar yang dihasilkan oleh AI. Baiklah, kita akan mulakan dengan analisis kesalahan penggunaan imbuhan dalam kata kerja pasif. Baiklah, dalam ayat sila pastikan barang yang digunakan diletak kembali ke tempat asal. Terdapat kesalahan pada penggunaan kata kerja pasif diletak. Perkataan ini
menggunakan imbuhan di tetapi tidak lengkap kerana tidak mempunyai akhiran yang sepatutnya. Hal ini menyebabkan bentuk kata kerja tersebut tidak menepati sistem pembentukan kata kerja pasif dalam bahasa Melayu standard. Hal ini demikian kerana dalam aspek morfologi, kata kerja pasif bagi kata kerja transitif perlu dibentuk dengan imbuhan lengkap iaitu diikuti dengan kata dasar dan diakhiri dengan akhiran kan. Kata dasar letak ialah kata kerja transitif kerana melibatkan objek iaitu barang. Oleh itu, apabila digunakan dalam ayat pasif, kata kerja ini perlu menerima imbuhan kan untuk melengkapkan makna perbuatan terhadap objek, menunjukkan bahawa tindakan dilakukan secara sempurna. Penggunaan diletak tanpa kan menyebabkan ayat menjadi tidak gramatis. Struktur kata kerja menjadi tidak lengkap dari segi morfologi dan maksud perbuatan kelihatan tergantung walaupun terdapat pelengkap kembali ke tempat asal. Oleh itu, kita akan lihat pula kepada pembetulan. Ayat yang betul ialah sila pastikan barang yang digunakan diletakkan kembali ke tempat asal. Perkataan diletakkan terbentuk daripada imbuhan pasif di, kata dasar letak dan akhiran kan. Penggunaan imbuhan lengkap ini menjadikan kata kerja gramatis dan tepat dari segi morfologi, menunjukkan objek barang menerima tindakan dengan jelas. Seterusnya, kita akan lihat kepada kesalahan golongan kata iaitu kata sendi yang terdapat dalam poster yang disertakan. Baiklah, dalam ayat terima kasih di atas kerjasama anda, terdapat kesalahan pada penggunaan frasa di atas. Kata sendi nama di digunakan bersama atas walaupun konteks ayat tidak merujuk kepada tempat. Dalam bahasa Melayu, di ialah kata sendi nama yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau kedudukan fizikal. Contohnya di sekolah, di atas meja. Namun, dalam ayat ini, kerjasama anda merujuk kepada unsur abstrak, bukan tempat. Ayat tersebut bertujuan menyatakan penghargaan, bukan lokasi. Oleh itu, penggunaan di atas tidak tepat dari segi fungsi kata sendi nama. Ayat tersebut menunjukkan ketidakselarasan antara bentuk kata dengan maksud ayat dan tidak menepati penggunaan bahasa Melayu standard dalam konteks rasmi. Kita akan lihat kepada pembetulan bagi kesalahan tersebut. Ayat yang betul ialah terima kasih atas kerjasama anda. Perkataan atas digunakan tanpa di kerana membawa maksud sebab atau dasar perhargaan. Pembetulan ini menjadikan ayat lebih tepat dari segi tata bahasa. Justeru, memastikan penggunaan kata sendi nama adalah betul dari segi fungsi dan menghasilkan ayat yang lebih baku dan sesuai dalam komunikasi rasmi. Baiklah, kesalahan dalam latihan yang dijana oleh AI pada gambar yang kedua ini pula ialah yang pertama, kesalahan huruf besar. Ayat kuih bahulu yang emak masak semalam itu. Jadi, kuih sepatutnya ditulis dengan huruf besar di awal ayat. Jadi, sepatutnya kuih bahulu yang emak masak semalam itu. Yang kedua adalah kesalahan tanda baca ataupun struktur ayat. Saya tidak percaya dengan khabar angin tersebut. Jadi terdapat kesalahan ejaan dan juga struktur. Tidak percaya sepatutnya tidak percaya. Ayat juga bercampur dengan ruang kosong yang tidak jelas.
Seterusnya, kita beralih kepada penggunaan kata penegas yang tidak jelas ataupun tidak lengkap. Bahagian tamatkan ayat ini iaitu aktiviti di mana kita harus menghabiskan soalan itu dengan perkataan yang sesuai. Yang pertama, tanya cikgu soalan itu tempat kosong. Perkara ini merupakan tidak jelas kata penegas yang sesuai tanpa konteks. Sepatutnya ia memerlukan ayat penuh. Seperti, tanyalah cikgu soalan ini. Dan yang keempat, arahan tidak konsisten dengan isi yang dinyatakan. Contohnya pada latihan bulatkan kata penegas, ada satu ayat di mana ayat tersebut berbunyi, Saiful mahu membeli jam tangan yang lebih cantik. Di dalam ayat ini, tiada sebarang kata penegas. Namun, soalannya menyatakan kita untuk bulatkan kata penegas. Di sini akan menimbulkan kekeliruan kepada pelajar di mana mereka akan menganggap terdapat kata penegas di dalam ayat ini. Okey, tugasan AI kita kena siapkan hari ini. Jom buat dengan cara yang betul dan kreatif supaya hasil dia lebih tepat dan kemas. Macam mana nak bagi arahan yang jelas pada AI? Kena nyatakan tahun 3 dan fokus satu topik sahaja. Contohnya kata penegas sahaja. Dan mesti nyatakan format seperti isi tempat kosong. Kita juga boleh minta AI semak jawapan. Contohnya semak ejaan dan tanda baca supaya tiada kesalahan bahasa Melayu. Kita mesti guna rujukan yang betul seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan jangan campur banyak kemahiran dalam satu latihan. Fokus satu kemahiran sahaja supaya lebih jelas dan mudah faham. Lepas AI jawab, kita kena semak semula. Kita boleh tanya AI untuk semak kesalahan bahasa. Contohnya, adakah terdapat kesalahan bahasa? Baik, saya type sekarang. Bagus, ini pasti betul. Jom guna AI dengan cara yang betul dan tepat. Seterusnya, kita akan beralih kepada langkah-langkah mengatasi kesalahan bahasa. Yang pertama, kita boleh merujuk buku tata bahasa Dewan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita harus sentiasa merujuk buku tata bahasa rasmi untuk memastikan penggunaan ejaan, imbuhan, kata hubung, tanda baca dan struktur ayat yang betul supaya kita tidak terpesong dengan ajaran yang benar. Sumber rasmi ini memberikan panduan yang lengkap dan standard, menjadikan penulisan kita dan pertuturan lebih tepat dan profesional. Yang kedua, kita boleh berlatih menulis dan bertutur dengan betul. Seperti yang kita ketahui, kita sudah pun berlatih menulis dan bertutur ini sejak daripada sekolah rendah lagi. Menulis esei, nota, karangan atau cerita pendek secara berkala dapat memperkukuh penggunaan tata bahasa, imbuhan, ejaan dan tanda baca. Latihan bertutur dengan rakan atau guru membantu memperbaiki sebutan, intonasi dan penggunaan bahasa standard dalam komunikasi lisan. Seterusnya, kita boleh membudayakan penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa Melayu standard perlu ditekankan dalam penulisan dan komunikasi rasmi kita supaya hal ini tidak akan berlaku kekeliruan untuk menulis sesuatu sebutan. Seterusnya, kita boleh menyemak dan membetulkan kesalahan. Setiap penulisan perlu disemak semula sebelum dihantar atau dibentangkan. Kita boleh menggunakan platform Google untuk kita kena pasti ejaan kita sama ada betul ataupun salah. Semakan termasuk memeriksa ejaan, imbuhan, tanda baca, memilih kosakata dan kesesuaian struktur ayat. Biasanya kesalahan ini ada di tanda baca di mana kita tidak meletakkan tanda noktah di hujung ayat. Seterusnya, menggunakan kamus rasmi seperti kamus Dewan atau rujukan DBP untuk memudahkan pembetulan kesalahan bahasa dengan lebih tepat.
Dan langkah yang kelima, kita boleh mengamalkan bahasa Melayu standard dalam kehidupan seharian. Kita boleh menggunakan bahasa Melayu standard dalam menulis nota, berbual dengan rakan atau di media sosial. Kita boleh membiasakan diri dengan menggunakan bahasa yang tepat. Amalan untuk kita mengekalkan penggunaan bahasa Melayu standard ini akan mengurangkan kecenderungan membuat kesalahan bahasa. Contohnya seperti saya katakan tadi, kita boleh mengelakkan kesalahan ketika kita menulis. Sebagai contoh, penggunaan perkataan saya. Apabila kita menyebut saya, ejaan kita akan terjadinya SAYE. Apabila kita menggunakan bahasa Melayu standard iaitu saya dan ejaannya akan automatik betul iaitu SAYA. Kita boleh mengamalkan bahasa standard ini untuk menjadikan komunikasi kita lebih jelas, tepat dan lebih profesional sama ada di situasi formal ataupun di situasi yang tidak formal. Tidak formal contohnya apabila kita bercakap dengan guru kita, rakan-rakan kita dan orang sekeliling kita. Penggunaan bahasa ini amatlah penting kerana penggunaan bahasa yang betul akan mencerminkan keindahan bahasa sesuatu bangsa. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada kami. Semoga maklumat yang kami kongsikan dapat memberi manfaat kepada semua.